Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuzila Binti Jaafar. Saya sebagai Senior Enroll Nurse di Health Screening Department, bekerja di hospital ni selama 25 tahun. Merasa amat puas dan berterima kasih di atas penghargaan yang diberikan Perkhidmatan Cemerlang kepada saya. Harapan saya, saya dapat anugerah ni, saya akan bersemangat untuk kerja dan memberi perkhidmatan yang baik kepada pesakit dan mengekalkan integriti telah diamanahkan kepada saya. Saya berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak management Putra Hospital, terutamanya kepada Tuan CEO Cik Zaharuddin, kepada Matron Sanisa, Sister Nozarina, doktor-doktor di sini yang ramah, banyak memberi pengetahuan kepada saya, serta rakan-rakan sekerja saya telah banyak membimbing dan memberi komitmen yang baik kepada saya. Tahun ni tahun akhir saya untuk bekerja. Untuk semua rakan-rakan saya berharap mereka kerja lebih gigih lagi, buat kerja dengan jujur, kerja bersungguh-sungguh, beri perkhidmatan yang terbaik untuk Putra Hospital. Memori paling best sekali. Banyak memori. Salah satunya saya dapat penghargaan ni lah untuk pekerja cemerlang. Saya doakan supaya Putra Hospital ni bertambah maju lagi lah dan terkenal di seluruh Asia Tenggara semualah. Dan di mana-mana orang boleh cakap Putra Hospital ni, orang tahu. Mana lagi Putra lah.